wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung hadis yang ke-63, muka surat yang ke-73, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hadis yang ke-63. Al-Barra' bin Azib berkata, ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibaihi. Kata Azib, aku tidak pernah melihat seorang manusia pun yang lebih indah, yang lebih segak apabila mengenakan pakaian yang berwarna merah, rambut baginda pula hampir-hampir menyentuh kepada bahu. Maka kata Barra' bin Azib, aku tak tengok lagi orang yang lebih segak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubah pahaman kita, kita ni kena jadi selekeh, baru nampak zuhud. Ada orang macam tu, baju kusut, masai, jubah pula jenis tak streka, berkeduk di bahagian punggung naik ke atas. Tahbila punya jubah dia pun tak basuh. Kain plekat pula pakai, sekejap hak atas naik ke bawah, hak bawah turun ke atas. Kau suka dia. Okey. Kenalah pakai segak. Ni bila kita pakai kemas, dia kata, ni dunia punya ustaz ni. Ustaz ni tak cinta akhirat pula otak. Yang Nabi Muhammad ni pakai segak-segak. Anak kata apa kat dia? Allah yang suruh kita pakai segak-segak. Kul man harrama zinatallah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan nikmat, kurniaan yang Allah bagi pada engkau? Pakailah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang kau ada tu kau pakai, sebut, tunjuk. Bukan riak. Menggunakan nikmat yang Allah bagi, itulah nama dia bersyukur. Bukan suruh simpan, pakai baju buruk. Jadi akak-akak yang mana ada suami ni, segakkan suami tu. Pi masjid segak, pi kuliah barakah segak. Dapatlah dia kahwin lain. Sudah. Itu yang tak nak segak tu ustaz. Sudah. Ni pun parah juga ni. Tak ada lah dia nak cari lain. Cukup lah tu. Kita ambil sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca ni ialah hadis yang sahih. Baik, kemudian hadis yang ke-64. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdan. Burdani itu dua. Burdani itu. Burdani dua helai pakaian daripada kain burdah akhdarani yang berwarna hijau. Daripada kain burdah. Burud atau burdah adalah kita kata baju macam baju kurta. Tahu baju kurung. Bukan jubah. Bukan jubah. Jubah tu melarut pergi ke bawah tu. Itu nama dia jubah. Ada satu lagi nama dia qamis. Jadi macam-macam bentuk. Ada yang jubah ni butang pergi ke bawah. Selalu Tok Imam lah pakai. Satu dia pakai baju putih. Kemudian di luar tu dia pakai baju hitam butang sampai ke bawah. Macam akak-akak lah. Pakai jubah. Dia pakai hak di luar tu nama apa? Converter. Converter. Apa? Sweater. Bukan sweater yang jenis labuh ke bawah tu. Hak nipis tu. Orang Arab pakai sampai ke bawah tu. Jubah lah. Dia bukannya dia main serelum. Dia pakai lagu tu
bawah tu. Dia ada dua lai. Dia ada dua lai. Satu baju hak jubah di dalam tu. Hak di luar ni. Warna hitam, orang Arab duk jalan, duk sapu sampah tu. Bersih sampah tu, dia sapu. Tu jubah. Satu lagi yang sampai ke pusat. Butang sampai ke pusat. Satu lagi nama dia qamis. Qamis ni yang kita nak baca ni, burdan. Ataupun qamis. Yang kurta tu apa Ustaz? Kurta tu orang Hindustan, Pakistan, Bangladeshi. Itu nama dia kurta. Sekarang orang Melayu pun pakai kurta. Hari raya pakai kurta. Itu nama dia kurta yang jemaah tabligh duk pakai tu. Jadi Nabi ni pakai baju hak jenis tu. Dia kata baju hak labuh ke bawah ni tapi taklah sampai macam jubah tu. Maka baju yang Nabi pakai ni ialah baju warna hijau. Jadi ada Nabi pakai jubah warna merah, ada yang Nabi pakai jubah ataupun baju warna hijau. Baik. Warna biru tak? Itu saya pakai. Nampak ni. Salah ke baju warna? Tak salah. Pakailah warna apa pun. Baik. Hadis ke-65. Qailah binti Makhramah. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi asmalu mulayyataini. Kanata biza'faranin. Wa qad nafadathu wa fil hadis qissah at-tawilah. Aku pernah melihat Rasulullah memakai dua helai pakaian daripada kain tenun yang telah usang. Kedua-dua helai pakaian ini dicelup dengan za'faran dan warna pakaian itu sudah pun luntur kerana usangnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata dia wa fil hadis qissah tawilah. Kisah tentang baju Nabi ni panjang cerita dia. Nabi ni pakai baju biasa. Satu hari orang dia pergi market lah, bawa duit sikit, cari baju baru. Cari baju baru. Baju buruk ni, baju lama dah. Balik tu dapatlah baju baru. Sampai tengah jalan, orang tanya, ambo cantiknya baju Rasulullah. Bagi ke orang. Hak pakai balik, hak lama balik. Ni dia kata Rasulullah. Dia bukannya nak dunia ni. Dah kata lawa ambil. Kalau tuan-tuan boleh macam tu seronok. Cantiknya hajam Haji Wan, ambil lah. Nampak tahu. Cantiknya baju Haji Wan, ambil lah. Allahu Akbar. Nak jadi ahli syurga lagu mana ni? Okey, jenuh buat baju Ustaz takkan miskin. Saya sekali saya pergi ceramah, kalau 2-3 hari berjalan, kadang 10 helai baju bawa. Seluar 8 helai bawa. Bila orang tegur je, bagi. Lala pakai baju lama. Nak bagi ke orang baju lama, tak gamak. Bagi baju baru. Saya tengok rela tu berlari lah, duk jaga saya. Bang, ambil baju ni. Oh, seronok. Seronok. Tengok ustaz tu duk hantar kita sampai ke kereta. Muka, kepala duduk dalam kereta lah. Punya nak ustaz ambil kat ustaz lah baju ni. InsyaAllah selagi mana dia orang pakai, walaupun hanya sekadar meninggalkan sehelai benang sekalipun, kita masih mendapat pahala. Ni akak-akak duk simpan telekung banyak-banyak, buat apa? Pakai tak juga. Kenapa tak pakai ustaz? Tak semayang. Sudah. Daripada duk simpan tak tentu hala tu, bagi ke orang. Orang yang kita bagi tu simpan, tak guna. Bagilah cari hak rajin semayang. Yang rajin semayang bagi kat dia. Kau pakai tak baju aku ni, aku nak pahala. Aku tak semayang. Tak dapat pahala juga. Awak tak semayang. Baik. Kemudian. Hadis ke-66. Ibnu Abbas melaporkan. Alaikum bil bayadi minas siyabi. Liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi siyabikum. Hendaklah kalian berpakaian putih. Nombor 3, pakaian Nabi apa dia?
al-abyad, baju putih. Kalian yang masih hidup, hendaklah memakai pakaian berwarna putih. Pakaikan kain kafan berwarna putih juga bagi mereka yang meninggal dunia. Kerana warna putih adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Hadis yang hasan lagi, sahih. Maka Nabi juga menganjurkan kita memakai pakaian berwarna putih. Baik, hadis ke-67. Albasu al-bayad fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum wa kaffinu, kafan. Bahasa Arab lah tu, kain kafan. Wa kaffinu, kafankan orang. Pakailah pakaian kamu dengan pakaian putih. Sebab tu orang Melayu kita bila semayang telekung putih. Orang dulu-dulu semua warna putih. Orang sekarang je warni. Salah ke Ustaz? Terpulang. Tak salah. Tapi bila kita ni pakai warna putih, dianjurkan. Semayang pakai jubah putih, dianjurkan. Sebab pakaian putih lebih suci. Dengan sebab putih, kita ni jaga pakaian tu. Takut kotor. Tapi kalau pakai baju yang gelap-gelap, kalau kotor pun tak nampak, kata dia. Maka kita pun pakailah baju putih supaya bersih. Bila bersih perbuatan, bersihlah baju. Tapi kalau baju kita tak putih, kita main redah ya. Baju warna brown, memang tak nampak lah. Kari tak nampak, gulai tak nampak. Sama lah Ustaz. Sebab tu dia buat warna putih. Tapi orang kita sekarang tukar. Orang perempuan pakai telekung warna-warni. Okey, rambu-ramba. Ukir-ukiran. Lagi? Rambu-ramba. Bunga-bungaan. Ukir-ukitan. Maka, habislah. Okey, telekung tu pula berukir-ukir. Salah ke Ustaz? Tak salah. Cuma hati. Hati. Nanti kau pakai cantik-cantik hati. Mesti dia orang tengok telekung aku. Yang tu yang kita nak jaga tu. Baik. Pakaikan kain kafan berwarna putih kepada mereka yang meninggal dunia dalam kalangan kalian. Boleh tak kain kafan warna biru? Boleh. Warna hijau? Boleh. Tapi anjurkan Nabi warna putih. Yang seronoknya bila mati kain kafan warna putih. Kalau warna lain tak mau. Telekung boleh pula warna lain. Nampak tak? Faham maksud saya? Kalau mati kafannya warna putih. Kenapa tak warna merah? Hai. Nabi suruh putih. Cuba semayang pula. Kenapa kau pakai warna-warni telekung ni som? Apa salahnya? Mam jawab pula. Pakailah putih som. Apa salahnya warna-warni? Apa lengkau ni? Cuba mati pula. Apa salahnya warna-warni? Tak pula. Itulah manusia ni. Dia suka ikut agama, ikut dia punya suka hati dia. Suka hati hang lah. Tak lama lagi ada orang pergi umrah, dia pakai ihram warna-warni. Dia kata warna putih itu sunat saja Ustaz. Maka tuan-tuan nanti pergi umrah tengoklah. Ada yang pakai bendera. Baju dia, ihram dia tu mengikut bendera negara dia. Tujuan dia apa? Supaya tak hilang. Kena tengok bendera jalo-jalo ni, orang Malaysia. Dia buat style tu dah. Akan datang ni. Dah ada orang buat dah. Tengok jalur merah, putih, orang Malaysia. Pergi dekat Amerika. Patah balik pula. Baik. Hadis yang kita baca tadi ialah sahih. Hadis ke-68. Aisyah berkata, kharaja, keluar. Siapa? Rasulullah. Kharaj, keluar. Kharaja. Kharajtu, dia dah keluar. Okey, saya dah keluar. Kharajtu, saya dah keluar. Okey, makhraj, tempat keluar. Keluarlah Nabi SAW zata ghadah. Ghadah ni maknanya
Satu pagi Nabi keluar. Wa alaihi mirtun. Nabi Muhammad memakai mirtun. Kita mertun. Orang sekarang tak tahu mertun. La ilaha illallah. Hammer. Kita kata Muhammad Isa mertun tu. Mertun. Lah. Anak-anak muda sekarang ni lah. Generasi Z. Dia tak tahu bahasa lama mertun. Hammer lah. Mertun. Maknanya jarang bercampur, jarang bergaul. Budak-budak sekarang ni. Akhirnya bahasa-bahasa kita sekarang pun tak tahu. Sayur pun tak tahu. Daun-daun pun tak tahu. Yang dia tahu, kapikano. Macam, mocang. Hak tu dia tahu. Dia tak tahu dah lama-lama ni. Mirtun pun dia tak tahu. Min sya'arin aswad. Dia memakai pakaian mirt yang diperbuat daripada bulu yang berwarna hitam. Baik, apa dia mirt? Pakaian bulu. Pakaian sejuk. Nama dia apa? Mirtun. Daripada kain bulu yang berwarna hitam. Bahasa kita sekarang jaket lah. Jaket tebal. Rasulullah pakai. Okey. Buat pada bulu berwarna hitam. Tak salah memakai pakaian bulu. Baik, kemudian hadis ke-69. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbah. Jubbah tu rumiyah dayiqata al-kummaini. Rasulullah pernah memakai jubah ala-ala Romawi. Jubah style orang Rom tu. Yang sempit di kedua-dua lengannya. Ni, berikat ni. Orang Arab dia pakai jubah. Lengan dia buka. Dia tak ada apa nama? Butang. Itu style dia apa? Sebab tu sahabat Nabi ada yang simpan anak kucing dalam lengan baju dia. Sebab lengan baju tu besar. Dia simpan dalam lengan ni. Rupanya ada anak kucing. Namanya Abi Hurairah. Jeboh tu. Lengan tu. Yang kedua, kenapa lengan dia orang tu besar? Senang gulung. Ambil air, semayang. Sekali turun balik. Selepas ambil air semayang, turunkan balik lengan tu. Jangan semayang-semayang, tangan berlipat. Makruh. Ini pesan pada abang-abang ni. Pakai baju kemeja macam saya, dia wuduk, dia lipat. Sekali dia semayang, Allahu Akbar. Tangan duk terlipat. Turunkan tangan ni. Jangan biar nampak bulu lengan tu basah. Supaya hilang daripada makruh dia tu. Baik, bab yang ke-9. Keterangan hadis ni adalah sahih. Riwayat dilaporkan oleh Yusuf bin Isa. Kain ketri sejenis kain yang kasar dibuat daripada kapas berjalo-jalo dibawa dari Yaman ataupun Qatar. Baju mirt adalah pakaian hangat, baju panas kita, baju tebal tu. Bentuknya panjang dan besar, dibuat daripada bahan wool atau sutra ataupun daripada linen. Jadi pakaian untuk menahan sejuk. Nama dia apa? Mirtun. Baik. Bab ma jaa fi 'ish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke berapa ni? Hadis yang ke-70. Muhammad bin Sirin berkata, Kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawban mumasyaqqani min kattan. Kita sebut sebagai cotton. Kain cotton lah. Orang Arab sebut apa? Kattan.
Dia ambil pada bahasa Arab. Katan. Datang ke masalah cotton. Cotton. Fatamakhata fi ahadihima. Kami bersama Abi Hurairah memakai 2 lapis pakaian yang diperbuat daripada kain linen rami yang dicelup dengan tanah liat merah. 2 helai pakaian. Orang, style orang. Satu pakaian dalam, satu lagi yang di luar. Tuan-tuan tengok kalau orang Syiah kan. Orang-orang Iran tu lah. Yang tok lebay dia tu pakai sorban, jubah hitam, kemudian dalam tu warna putih. Pernah tengok orang Iran pakai macam tu? Ni syekh-syekh dia lah, tok imam dia lah. Dia pakai 2 lapis. Okey, macam kita di Malaysia jubah selapis je. Panas. Fender tak pakai macam lah. Depa 2 lapis. Kemudian dia kata kain tu dicelup dengan tanah liat merah. Abu Hurairah membuang hingus pada salah satu daripada 2 lapis pakaian tu. Buang hingus itu nama dia apa? Seh. Lama tu. Gen Z tobat lahum tak tahu seh. Seh lah hingus itu. Seh hingus itu apa? Tak payah buat praktikal. Saya buat praktikal jatuh atas lapis meja tu pula. Jadi buang hingus itu, sambil duk pekuk hidung tu, nama dia apa? Seh. Bukan syekh. Ini generasi Z yang duk tengok ceramah kita, kuliah kita ni, faham betul-betul ni. Kadang tak tahu seh tu menatang apa. Okey, tak tahu menatang apa pula lah. Baik. Selepas itu Abu Hurairah berkata, faqala bakhin bakh. Amboi amboi. Amboi amboi. Dalam bahasa kita apa? Bakhin khah. Macam kita lah lepas seh. Lepas seh. Kita ambil lap. Lap. Lap hingus tu. Bukan pergi hingus itu pergi atas apa nama kain kita. Jadi dia kata bila orang tengok Abu Hurairah macam tu, dia kata bakh. Amboi. Ewa. Bahasa kita lah. Bakh. Jadi lepas ni kalau tengok benda yang ni, bakhin bah. Tengok satu orang beli motor baru. Bakhin bah. Motor baru. Bahasa kita. Amboi. Motor baru. Jadi macam tu lah. Bakh. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Hari ni Abu Hurairah lap hingus dengan kain cotton. Mahal tak kain cotton? Mahal. Tiba-tiba dia boleh lap dengan kain hingus. Bah. Amboi. Abu Hurairah pilak hingus dengan kain cotton. Laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dahulu aku melihat diriku sampai tersungkur di antara mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyiyan alayya. Kerana apa? Kerana aku ni lapar, kata Abu Hurairah. Fayaji'ul ja'i. Dia kata masa itu orang pijak tengkuk aku. Fayaji'ul ja'i. Orang pijak tengkuk aku. Fayada'u rijlahu ala unuq. Bila aku tu pengsan, orang pijak kepala aku. Pijak tengkuk aku. Pijak tu. Al-ja'i fayada'u rijlahu. Orang pijak dengan kaki akan tengkuk aku. Yura an-nabi
junuban. Mereka menyangka bahawa aku ni gila. Wa ma fi junun. Padahal aku tidaklah junun. Aku bukan gila. Wa ma huwa illal ju', melainkan aku ni lapar. Aku ni lapar. Baik, ini kisah tentang Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang duduk memondok di Masjid Nabawi. Berapa ramai? 400 orang. Anak-anak muda yang duduk memondok. Belajar, menghafaz hadis, menghafaz Al-Quran, mengikut Nabi berperang, berjuang. Di mana mereka tinggal? Masjid Nabawi. Di mana tempat mereka lepak? Namanya di bahagian belakang Raudah tu. Di belakang Raudah tu dia ada serambi. Dia ada sutuh di situ. Dia ada serambi. Serambi Masjid Nabawi. Nama dia apa? Balikkan pergi cari. Ada lagi tempat tu, mereka buat pangkin. Tinggi sikit daripada Raudah tu. Nama dia Suffah. Ada kat situ. Jadi yang kita nak pergi umrah bulan 10-11 ni, ajak ustazah ke, ustaz ke yang ada, tunjuk di mana Suffah. Kadang dia orang buka, kadang dia orang tutup. Dia takut kita pergi duduk cokoh atas tu. Jadi sahabat-sahabat ni duduk atas tu lah. Nama dia apa? Suffah. Jadi mereka yang memondok dengan Nabi ni, nama dia apa? Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah ni susah. Ada makan, alhamdulillah. Tak ada makan, puasa. Disebabkan tak makan, jadi lapar. Bila lapar, jadi apa? Akak-akak ni kencing mana? Kalau tak makan, jadi apa? Orang kata masuk hantu. Bukan masuk hantu, hypo. Dia duduk merayat. Kita pun tangkap dia. Sumbat ceklat dalam mulut dia. Seminit dua terang balik nama dia. Itu nama dia hypo. Okey, hypo. Ada orang yang lapar. Dia jadi gila. Bersilat tak tentu hala. Di mana Ustaz? Balik rumah buka filem rock tengok filem rock arahan Muhammad Khalid. Budak-budak rock ni sewa rumah di Kuala Lumpur. Datang Kuala Lumpur nak jadi rockers. Kena pula tipu dengan orang tengah dia. Orang tengah tipu dia. Orang tengah masa tu cerita dia, saya pun apek dengan hak baru mati baru ni. Cik Man. Tu Cik Man tu. Mati dah dia. Jadi dalam filem tu, puak-puak ni kena tipu. Makanan tak ada. Projek tak dapat. Maka duduklah anak-anak muda ni, Khiraman lah, Sopi Jikan lah. Menung. Makanan tak ada. Tiba-tiba Sofi Jikan ni melompat bersilat dalam rumah. Macam masuk hantu. Orang pakat pegang tangan dia. Relax bro. Aku pun tak makan bro, sabar bro. Ni dia ni, cerita dia ni. Lalah jumpa pula sebiji kentang. Rebuilah kentang tu 5 orang, 4 orang duk tengok bila nak masak kentang ni. Ini pengalaman rock. Nama dia Rock Lipan Bara nama dia. Abu Hurairah ni lepas semayang, Nabi bagi salam belah kanan, ada orang pingsan. Nabi bagi salam belah kiri, ada orang pingsan. Paksa apa? Lapar. Jadi satu hari Abu Hurairah ni, dia, orang kata dia masuk hantu. Depa kata apa? Yura an-nabi jununan wa ma bi junun. Mereka menyangka aku ni gila. Padahal aku tidak gila. Apa mereka buat? Mereka rebahkan dia, mereka pijak tengkuk dia.
Dia kata, itulah aku hidup zaman Nabi dulu susah. Sekarang aku pakai baju 2 helai daripada kain katan. Dan bila aku hingui, aku ambil baju aku kulak. Dulu aku miskin. Sampai aku jadi hypo. Sampai aku jadi ini, sampai pengsan masuk hantu. Orang kata gila. Sekarang aku dah mewah. Aku dah kaya, dah ada duit dah. Boleh lap hingu dengan kain kotan. Bila masa Abu Hurairah lap dengan kain katan? Sebab dia dah jadi governor. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dia dilantik menjadi governor. Maka dia pun pakai baju 2 lapis, pergi mengajar orang. Itu yang dia hingus tadi. Bila dia hingus, dia ambil lap dengan kain dia. Dia kata apa? Dia kata pada diri dia. Dia kata, amboi. Bah. Amboi. Dulu engkau ni. Dia kata pada diri dia. Dulu engkau ni Abu Hurairah. Tak dapat makan sampai orang kata gila. Mau pijak tengkok engkau. Sekarang hingui pun kau pakai lap dengan kain kotan. Amboi Abu Hurairah. Oi. Inilah dia sahabat Nabi. Dia tak tunggu orang kata kat dia. Tak pun dia kata ke orang. Dia kata pada diri dia sendiri. Jom tuan-tuan, kita kata pada diri kita sendiri. Ni ada kata ke orang. Amboi, sedap. Duk komen bukan-bukan, ya. Cuba marah tangan tu sikit. Duk tulis komen yang bukan-bukan. Cakap dengan tangan tu. Amboi, besar tu. Ambil lauk tak ada orang suruh bungkus, yang bungkus dah. Amboi. Cuba cakap sikit dengan tangan tu. Tak ada orang makan hang cilok dah. Amboi. Nampak tu. Agak-agak siapa nak kawan dengan makcik ni? Lari orang. Gila cakap seorang-seorang. Dia bukan gila, dia bermonolog. Kalau orang tegur marah tak? Kalau tegur terasa tak? Terasa baik kita tegur. Bila nak ngumpat je tampar muka tu. Mboi, ngata ke orang kamu macam baik sangat. Lari orang, memang lari. Dia ni tak makan ubat ke apa? Tapi dia sedang mendidik diri dia sendiri. Jangan kata orang. Besar tu. Anak lari tu. Anak mengendak kat Langsim. Abang dah gila. Mak. Bukan gila. Mak tu nak jadi ahli sufi tu. Nak jadi ahli tasawuf. Dia cakap sendiri dia. Kamu ni baju banyak, pakai tidak. Esok menjawab kamu dengan Tuhan. Baju tu saya jumpa beli. Saya beli jumpa. Pakainya tidak. Duduk di rumah perkembangan je. Cuba cakap macam itu. Jadi Abu Hurairah ni dia cakap. Amboi. Lak hingus dengan kain cotton je. Dulu. Cerita dia pakai kain cotton ni. Cerita Abu Hurairah ni pakai kain cotton. Pergi mengajar 2 helai berjalan ni. Siapa dapat report? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Mahal ni kain ni. Laporan. Dari mana-mana dapat duit. Khalifah tanya kepada Governor. Perdana Menteri tanya kepada ahli parlimen. Lebih kurang lagu tu. Report. Pengisytiharan harta. Gaji awak berapa? Makan minum awak berapa? Anak-anak berapa? Macam mana kau boleh dapat duit? Umar Al-Khattab adalah orang yang menubuhkan BPR yang pertama. Lalu dia buat siasatan, rupa-rupanya baju dia dibeli daripada keuntungan menjual kayu api di market. Siapa? Abu Hurairah jual kayu api. Dapatlah untung, belilah baju. Masya Allah. Dia benar jual kayu api. Bayangkan tentang yang Muhammad meniaga keripak. Jatuh standard tak?
Abu Hurairah tu, sahabat Nabi tu, pikul kayu api tu. Padahal sahabat Nabi. Kita kalau jadi sahabat Nabi tak usah kerjalah Abu Hurairah. Oi, kami tumpang syafaat berkat engkau sudahlah. Nak apa kami cari? Tak. Akhirnya mati Sayyidina Umar. Mati kerana apa? Mati kerana dibunuh waktu nak semayang. Lantiklah pula Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun menyambung kontrak Sayyidina Abi Hurairah. Abi Hurairah sambunglah kerja benar. Oh no. Tak murah. Aku kena soal dengan Umar pun tak boleh jawab. Bayangkan aku nak kena soal dengan Allah di hari kiamat. Atas jawatan yang aku pegang. Biarlah aku cari syurga kot lain. Aku mengajar orang sudahlah. Itulah Abu Hurairah. Kita hari ini berebut jawatan. Nak jawatan. Bergaduh pasal jawatan. Tua-tua bangka tu pun nak lagi. Macam orang lain tak boleh merintah. Sakit-sakit pun nak lagi. Bagilah mudah-mudah lapis-lapis lain pula. Hak sihat, hak cerdas. Yang boleh pakai cakap semua. Baik, hadis ke-71. Tuan-tuan ni kalau baca hadis ni saja tak faham dah. Apa benda sehelak hingui, apa benda pengsan gila pula, apa benda. Sebab tu mengaji ni kena ada guru. Tak ada guru, lak hingui, apa benda. Tiba-tiba daripada lak hingui, pergi pengsan pula dah. Gila kena pijak kaki tengkok pula dah. Baik, hadis ke-71. Ma syabi'a. Ma tu tidak. Ma tu tidak. Ma tu apa? Ma tu semua. Bahasa Arab ni, ma tu saja banyak maksud. Macam kita di Melayu ni, ma tu apa? Mama. Ma. Cepatlah. Ma. Ma Arab, ma ismuka. Apa nama awak? Masmuk. Apa nama awak? Ma. Wa ma adraka ma. Dan apa yang kamu tahu? Ma pula. Ma. Tidak. No. Ma syabi'a. Tidak pernah Nabi itu kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah kenyang. Min khubzin qattu. Dengan roti. Khubz. Khubzun maknanya apa? Roti. Macam kami, saya ni orang kampung. Okey. Roti pun roti. Biskut pun roti. Itu orang kampung. Buat apa nak? Makan roti je. Padahal biskut. Bila datang Kuala Lumpur duduk di Ipoh baru tahu ini roti, ini biskut. Kita dulu semua roti. Oh, roti semua. Makan apa so? Makan roti je. Cicah roti je. Roti canai pun roti. Roti menggali pun roti. Roti 4 segi pun roti. Roti 4 segi. Datang sini baru tahu. Yang ni apa? Ini biskut. Yang ni cookies. Oh, cookies. Orang kampung macam tu lah. Semua sabun adalah beris. Beli beris, beri. Bawa balik Feb. Abang, Colgate dah habis. Dia bawa baliknya muka hitam, gigi putih tu. Daki pula. Itulah dia orang dulu-dulu. Apa itu yang dia faham hak tu? Hak tu lah Colgate lah, beris-beris hak tu lah. Nah, beli pampers lah. Bawa balik diapers. Dia sampai sekarang melekat. Orang sekarang ni generasi Z dah. Okey. Nak sebut biskut pun dah. Sebut roti pun dah. Cookies. Dia kata tidaklah pernah Nabi tu makan roti. Roti apa? Nabi mempunyai roti-roti yang banyak. Ada yang dipanggil roti kosong. Roti saja. Tepuk roti bakar.
Duk na. Cuba tengok orang duk bakar roti tu. Cangkung makcik ke, pakcik ke dalam YouTube. Duk cangkung atas periuk tu. Tu nama dia roti. Kau kes benda pakcik tu. Bergoyang-goyang tu. Ada yang bakar roti dalam tempayan. Namanya roti tempayan. Ada jenis tu juga. Roti Nabi ni ada yang dicampur dengan susu. Ada yang dicampur dengan daging. Jadi kuah makan. Macam kita lah makan roti jala. Macam tu lah. Orang pun tulis Nabi makan roti jala. Astaghfirullahalazim. Kita cerita bentuk-bentuk makanan Nabi. Sehari kalau saya kata Nabi makan roti sarit. Ustaz, roti sarit tu macam mana? Kenal tak jadi Samsing kampung dusun tu? Itu sarip dul. Roti sarit. Apa dia roti sarit? Roti tepung kosong. Kemudian dicampur dengan kuah daging. Macam kita lah. Roti jala macam tu lah. Itu makanan. Maka orang pun kutuk Ustaz Kazim. Ustaz Kazim makan. Nabi kata makan. Roti jala. Ustaz Kazim kata. Kecoh satu dunia. Wartawan datang. Bergaduh kita. Kita menerangkan apa makna roti sarit. Dibuatnya daging bagi kuah. Makan. Tuan-tuan ingat Nabi ni terkedarah. Makan warak terkedarah zaman dulu. Makan roti kosong saja ke? Nabi ni makan roti harirah nama dia. Harirah ni bercampur macam kita lah makan bubur apa nama? Anak lebah. Bubur apa? Sekali saya kata Nabi makan bubur anak lebah. La ilaha illallah. Nak terangkan macam mana bentuk makanan Nabi. Jangan kita faham Nabi ni tuan-tuan. Hanya makan kosong. Hei. Bukalah habis hadis. Baik. Nabi ni tidak pernah kenyang daripada roti min khubzin qattu. Wala lahmin. Tidaklah pula kenyang dengan daging lahmin. Laham. Illa ala dhafaf. Kecuali sekiranya makan ramai-ramai dengan tetamu. Datang ramai-ramai makan. Dapatlah Nabi makan. Buat kenuri ke, jamuan kahwin ke, Rasulullah dapatlah makan siang kat Nabi kita. Nama kata nak kenyang macam kita makan seorang-seorang, tak lah. Nabi makan kenyang tu dengan ramai-ramai. Macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau dia nak makan, dia panggil semua orang makan. Dia makan semua orang kaya. Nabi Muhammad macam tu juga. Kalau dapat rezeki lebih, panggil orang makan ramai-ramai. Dia bukan macam kita. Sumbat peti air tu. Nama kata nak ajak orang tak. Dapat sumbat. Tembus ke belakang peti air tu. Punya kedekut sungguh. Kedekut dan tamak. Okey? Kedekut dan tamak. Nabi Muhammad bukan macam kita. Makanan nak masuk dalam mulut pun sedekah ke orang. Kita kalau nak makan dah nak masuk dalam mulut, orang datang. Assalamualaikum. Wei gaya. Ngap gaya makan. Ngap. Balam. Bukan gaya kita lah. Lagi tentang faham gaya bota pula. Ini saya sebut nama gaya je. Engkau lah. Bukan. Nabi Muhammad dah nak masuk mulut. Nabi entah ni Allah. Nak rasa kenyang tu bila? Dhafaf. Dengan tetamu. Dhaif. Tetamu. Ramai-ramai dhafaf. Qala Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahlil badiyah. Mad dhafaf. Faqala an yatanawala ma'an nas. Apa makna dhafaf? Dhafaf maknanya makanan yang dimakan ramai. Rasulullah suka makan ramai-ramai. Inilah orang Melayu buat. Hari Jumaat malam, Khamis, Jumaat malam. Apa buat? Makan-makan. Melayu buat tu. Baca Yasin, lepas mayang Isyak, makan. Orang sekarang bid'ah.
Apa? Nabi makan ramai-ramai. Ni bida'ah. Faham betul-betul hadis. Nabi tak pernah. Nabi suruh bagi makan. Jadi kalau boleh al-barakah ni buat balik macam dulu-dulu. Masing-masing bawa. Kantin dah ada sekarang. Habis sembahyang isyak, masing-masing bawa. Tak depan situ. Tak depan tu makanlah ramai-ramai. Seronok. Haji Wan bawa bihun sup. Haji Wan buat laksa sedap. Isteri Haji Wan buat laksa. Ini kaki laksa. Bawa. Cikgu kemarin buat apa? Kemarin apa dia? Daun pisang tu apa tu? Nama dia? Goreng pisang. Bawa. Ni Kak Yun. Nama apa? Jongkok. Oh. Saya dah tengok nak panggil apa ni, lepak pisang pun dah. Oh, jongkok. Oh. Lah. Masing-masing kalau bawa seronoknya. Ya Allah. Dapatlah kenyang. Kalau duduk seorang-seorang makan apa? Nasi. Ikan bilis yang patah gigi pula. Nak masak malah. Baik. Orang Badui atau orang kampung pedalaman lebih memahami selok-belok makna yang dikandung oleh suatu bahasa. Sebab tu orang kampung ni bahasa dia tinggi. Orang pekan ni dia jarang bergaul. Orang kampung ni kalau dia bercakap siap dengan background. Siap dengan dia punya tu bunyi. Oh, dia berjalan laju, zongzak sampai. Bunyi zongzak tu. Itu bahasa orang kampung tu. Dia punya berdesi tu, piung. Nampak? Kita dengar tu, piung. Itu orang kampung. Lah tak dengar lah. Oh, dia deram. Bunyi. Nak cerita apa? Ini bahasa orang kampung. Sebab tu bahasa orang kampung. Seh lah hinguh tu. Seh. Mu colek lah. Colek tu menatang apa pula? Kidnap ketuk pulau otak hang. Itu kidnap colek. Ini colek. Oh, sudah. Ni bahasa orang kampung. Satu benda, satu kepahaman. Baik, yang kedua. Apa makna dhafaf? Makanan yang banyak. Tetamu yang banyak. Banyaknya keluarga. Keadaan yang sempit. Maka dalam hadis ini dhafaf maknanya apa? Makanan kenyang apabila tetamu berkunjung ke rumah baginda. Pada masa itu Rasulullah berusaha menghidangkan makanan bagi memuliakan tetamunya. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pula bab yang seterusnya. Baik, kita tengok pula kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasut Nabi pula dah. Daripada rambut, muka, belah tengah, belah tepi, mai ke baju, sampai ke makan Nabi. Sekarang kita masuk pula kasut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sakimi teman duk seorang makan seorang lah. Makan berdua kan seronok. Okey, saling menyuap. Saling basuh pinggan. Seorang kan sunyi. Baik. Buraidah berkata, An-Najashi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadakhaini ataupun sazihaini falabisahuma thumma tawadda wa masaha alaihima. Raja Najashi mai pada Habsyah menghadiahkan sepasang kasut hitam pekat kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai sepasang kuf. Kemudian baginda berwuduk
dan hanya menyapu air di atas kuf, yakni tidak membasuh kakinya dan tanpa menanggalkan kuf. Ini orang yang semayang menggunakan kuf. Bila? Macam kita ni jarang lah. Kita ni panas. Bila panas basuh kaki tak? Tapi ada orang yang duduk tempat sejuk, musim sejuk. Akak-akak ni kalau sejuk ni pakai stokin tak? Bukan stokin, kasut pun pakai. Ada tak kita pakai selipar dalam rumah kita? Pakai. Mak ni pakai selipar, aku sejuk, kaki aku sejuk. Itu baru selipar di rumah kita sebab cuaca sejuk. Bayangkan orang salji. Buka tak kaki dia? Tak buka, tobat lahum tak buka. Lakum dinukum tu. Dia takkan buka. Sejuk gila tu. Yang duduk dekat Himalaya, Everest, yang duduk negeri Mak Saleh ni lah mengadap api 24 jam. Maka macam mana nak ambil wuduk kalau keadaan sejuk? Buka kaki kena air, beku. Tak pun krem. Maka mula-mula ambillah air, semayang macam biasa. Lepas tu, pakailah kuf, pilah semayang. Pilah semayang. Sehari nak ambil wuduk, sapu saja lagi sekali. Itu nama dia menyapu kuf nama dia. Bukan kuf, khuf. Tapi dah ejaan kita, kuf. Kuf pun kuf lah. Baik. Hadis ke-73. Ahda dihyatulin nabi khuffaini falabisahuma an Amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadrin nabi azkiyun huma amla. Dihyah menghadiahkan kepada Nabi sepasang kuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun pakai. Amir Sya'bi melaporkan, dan dapat juga, bukan setakat dapat kasut, dapat juga jubah. Rasulullah memakai kasut tadi sampai koyak. Baginda tidak mengetahui adakah kulit kasut itu daripada binatang yang disembelih ataupun tidak. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka harus memakai kasut kulit. Melainkan binatang yang diharamkan. Babi. Jangan duk pakai anjing. Kita pakai kasut kulit. Kulit apa ni? Buaya, encik. Ini kasut kulit buaya. Oh. Sembelih tak? Menong tu ke kedai tu. Nak sembelih buaya macam mana? Engkau ambil kulit dia, engkau samak sahaja, selesailah. Samak di sini bukan maknanya ambil tanah campur 7 air 6 air, itu bukan. Itu samak. Kalau tersentuh babi anjing. Ambil kulit tadi, kau rendamkan dengan kapur. Lepas kau rendam dengan air kapur, kau kikihlah lemak-lemak dia. Kemudian kau jemurlah. Kau keringkan dia. Tidak ada lagi bau lemak dia, tak ada lagi bau busuk dia, maka buatlah. Nama dia kasut kulit. Itulah dia nama dia. Sertu. Kita panggil sertu lah, samak. Maklum bahasa kita ni orang kampung ni semua ada samak, sertu mana dia tahu. Cuma membezakan samak kulit babi. Ustaz, ni kulit babi. Oh, buat apa ni? Kasut. Hai, babi tak boleh, tapi dah samak. Engkau samaklah 1000 kali pun, dia tetap babi. Tetap najis. Boleh faham? Sebab tu akak-akak beli beg tangan. Ada tak akak-akak tanya dekat tokek kedai tu? Sesegel dia tu. Samak ni sembelih tak? Kulit apa ni? Kulit buaya kak.
kulit ular ke? Sama nak? Tak, kita tanya. Kita tengok tak ada lendir dia, tak ada apa semua, belilah pakai. Hukum dia harus. Nampak tu hadis kita baca tu. Baik, hadis ini namanya ialah sahih. Baik, An-Najashi, gelaran raja-raja di Habsyi. Nama raja ni ialah Ashamah. Kalau di Iran, di Parsi, raja dia apa? Kisra. Kalau di Rom, Kaisar. Kalau di India, Maharaja. Raja. Okey. Kalau negeri Arab, Sultan. Melayu, Sultan. Kalau negara Habsyah, Najashi. Gelaran untuk raja tu. Ulang balik. Kalau Parsi, Kisra. Kalau Rom, Kaisar. Kalau India, Maharaja. Maharani. Automatik tukar saya. Kalau raja-raja di negara Arab, Sultan. Kalau raja-raja di Melayu, Sultan. Kalau raja-raja di Habsyah, nama dia apa? An-Najashi. Bukan nama dia. Gelaran dia tu. Atau nama dia apa, Ustaz? Nama dia ialah Ashamah. Dan dia termasuk raja yang diajak oleh Nabi untuk memeluk Islam. Dan surat yang dibawa oleh Amir bin Umayyah Ad-Dhamari. Raja Ashamah ini masuk Islam pada tahun 6 Hijrah. Ketika Najashi meninggal, Rasulullah mengerjakan solat ghaib kepadanya. Baik, tandakan situ. Lepas ni sambung pula tentang capal ataupun sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandakan di situ, insya-Allah. Baik, sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.